kami Muslim Malaysia ini tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik. Kita punya hasil derma, hasil dana dan sumbangan adalah 100% hasil derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Jadi kami ni Muslim Malaysia ini menjadi orang tengah. Orang tengah menyampaikan kepada golongan-golongan yang perlu dibantu ni lah. Saya Kak Moh ataupun Asiah binti Osman mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada tim Muslim Malaysia atas sumbangan kasih Ramadan. Setulus kasih Ramadan sebanyak 100 pack hari ini. Banyak-banyak terima kasih dan semua tim Task Force dan semua tim Muslim Malaysia. Terima kasih Bui Batu pada kami. Terima kasih Muslim Malaysia.